kali ini kita dah sedia maklum Dr. Amalin pernah buktikan bahawa doktor pernah menjual shilling emas 1 dinar public gold di UK. So, soalannya, bagaimana proses sebenar penjualan emas public gold di luar negara? Adakah ia rumit atau mudah dan dokumen apa yang perlu kita sediakan sekiranya kita nak jual emas di luar negara? Mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman sebenar sebagai panduan kepada kita semua. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Ain untuk soalannya. Seronok kan tadi dengar perkongsian daripada kita punya teacher Sarah, mungkin speaker seorang lagi, dan kalau tuan-tuan tengok di ruangan komen pun boleh nampak perkongsian daripada rakan-rakan kita yang lain yang pernah ada pengalaman sama menjual emas di luar negara. So sedikit sebanyak boleh bagi kita sedikit gambaran dah. Sebenarnya dia sangat-sangat mudah tuan-tuan untuk jual emas di luar negara. Okey, macam Puan Nur Ain ada sebut tadi, betul, saya ada pengalaman jual emas public gold saya 1 dinar ni. Okey, dekat United Kingdom. Sebab saya pernah menetap kat sana kan. Mula-mula tuan-puan, sebenarnya saya rasa macam sebelum nak jual tu, saya nervous juga. Boleh kan jual 1 dinar public gold ni dekat UK? Sebab logiknya tuan-puan 1 dinar kan. Dinar ni kan macam perkataan, kita kata apa, perkataan bahasa Arab. Jadinya bila nak jual dekat Mak Saleh, saya macam nervous juga. Oh, terima ke tak kan? Lagi-lagi pula contoh macam dekat tempat United Kingdom ni dia tak banyak sangat kedai emas. Okay. So apa yang saya buat, senang sangat, kita just search kedai-kedai emas ataupun dealer-dealer emas yang ada. Okay, contoh ni dalam konteks United Kingdom dan saya kira mungkin di tempat lain pun boleh kita aplikasikan jugalah. So kita search kedai-kedai emas mana yang berdekatan dengan kita ataupun dealer emas. Macam saya search, lepas tu saya email. Sebab prosedur sebenarnya tanpa prosedur saya rasa di lain-lain negara mungkin agak berbeza. Contoh yang teacher Sarah kongsikan tadi, dekat Arab Saudi ni tuan-puan, emas ni bukan suatu perkara yang asing. Dia macam dekat Malaysia. Emas ni bukan suatu perkara yang asing. Tapi di setengah negara macam United Kingdom ni mungkin emas ni bukanlah suatu perkara yang sangat common. Kalau kita selalu tengok Mak Saleh ni pun jarang-jarang juga mereka pakai emas ke kan. So mungkin dari segi pilihannya tu terhad sikit. Tapi okey, masih okey sebenarnya. Sebab pengalaman saya sendiri kan, saya search, okey dah jumpa. So bila kita baca-baca sikit apa prosedurnya, okey. So kalau macam dealer-dealer emas ni, cara saya adalah saya call ataupun saya email. Okey. Sebab kita nak nego dululah kan sebelum kita main terus terjah ataupun nak jual takut kena tipu dan sebagainya. So kita deal cara yang kita kata communication yang lebih formal lah. Contoh macam kita call ataupun kita email. Okay, kalau macam kedai emas di United Kingdom ni, okay, dia kita tak boleh walk in terus. Ini adalah prosedur di setengah negara lah. Saya share sikit kan, mungkin tuan-puan sebab kita bukan sekadar melancong ke tempat macam Arab Saudi ke kan yang sangat banyak kedai-kedai emas tu kita boleh walk in sahaja. Tapi contoh macam di negara macam UK ni kita kena set appointment dulu kalau kita nak jual emas yang 999 macam ni. So memang saya buat lah tuan-puan. Contoh saya saya contact dealer-dealer emas yang official lah. Sebab dekat United Kingdom ke apa dan negara lain ni dia ada juga macam dealer-dealer ni. So kita email, kita ambil gambar, saya screenshot kan gambar saya punya 1 dinar tu. Sekali dengan dia punya sijil ketulinan saya deal dengan melalui email lah, saya tanya. Kalau nak ambil brand emas saya ni, ambil tak? Kan, emas saya ni ambil ke tak dan berapa harga yang you boleh bagi. So dengan email tu saja tuan-puan, dealer tersebut reply saya, ya kami ambil semua brand emas. Masya Allah. So saya macam waktu saya terima email, maklum balas email tu saya macam okey, senang juga sebenarnya kan nak jual emas walaupun emas public gold dan walaupun 1 dinar yang dekat kalau kita tengok ni kan tulisan ni pun dinar macam bahasa Arab tuan-puan. Okay, so dia proses yang sangat mudah bila kita dah deal dengan dia, setuju dengan harga tu, jadinya kita bawa emas tu berjumpa di tempat dan kalau boleh kalau tuan-puan lesilah kondisinya di tempat-tempat yang mungkin tuan-puan perlu deal dengan dealer kan, dealer individu. Tuan-puan pastikan set appointment jumpa di tempat yang kita kata apa, ruang public dari segi security-nya lah. Okay, so, tuan-puan bawa nanti dia akan test ketulinan emas tuan-puan. Okay, dan insyaAllah dia mudah sangat lah terus dapat cashnya begitu sahaja. Okay, dan pengalaman saya bila saya jual emas saya 1 dinar ni di UK, rate yang kita dapat hampir menyamai dengan rate public gold. Beza dia tuan-puan kalau tak silap saya waktu tu RM10 je beza. Nak katanya emas dia betul-betul dua universal. Nilai dia tu kita boleh kata universal jugalah. Satu dunia dia menggunakan satu nilai emas yang hampir serupa. Okay, so ni contoh pengalaman saya di United Kingdom.
saya percaya kalau tuan-puan pergi ke negara-negara macam Arab Saudi, macam Indonesia, macam mungkin China ke kan, yang emas ni satu yang perkara yang sangat sinonim, saya percaya proses ni jauh lebih mudah. Macam pengalaman teacher Sarah tadi kan, kita bawa je pergi kedai tu kan, dia tunjuk, oh dia saya kenal kan, oh ini emas public gold, memang kami ambil. Okay, tapi paling-paling payah pun macam kat situasi kat United Kingdom ni pun, itu pun dah kira sangat mudah tuan-puan. Kalau kita nak bawa ke kedai pun boleh, kita set appointment lah. Okay, set appointment pun boleh, tak ada masalah. Jadi proses dia saya kata sangat cepat. Okay, cash tu tuan-puan boleh dapatkan semudah 10 minit saja. Yang penting tuan-puan pastikan macam saya sebut tadi, ada sijil ketulinan. Dan kalau bonusnya pun ekstra lah, tuan-puan bawa sekali sijil pula bukti pemilikan emas tu, maksudnya resit belian emas tu lah, memang tuan-puan yang punya. Okay, so insyaAllah bila kita ada emas ni dia berdiri di atas ketulinan dia tuan-puan. Dia tak perlu macam kita ada dekat dalam sistem ke apa, orang tu nak kena counter check daripada custom ke, tak perlu. Okay, asalkan emas tuan-puan tu tulen, insyaAllah dia sangat-sangat mudah untuk dijual. Okay, hopefully menjawab. Saya kembalikan kepada puan moderator. Terima kasih Dr. Amalin. Okay,